Kita hari-hari minta jadi kaya tapi kita buat amalan orang miskin. Jadi kalau kita nak semakin kaya, kita kena tahu apa orang kaya buat, apa orang kaya fikir dan kita akan dapat apa orang kaya dapat. Yang pertama sekali kita kena ubah cara fikir. Kita kena fikir simpanan pelaburan adalah satu keutamaan. Tak berjaya simpan betul duit, tukar cara simpan dalam bentuk emas. Emas pun duit juga. Bila kita ada simpanan yang kukuh, kita dapat membuka peluang dan pintu kekayaan yang dengan lebih luas. Kita dapat cukupkan simpanan kecemasan, 6 ke setahun pendapatan, kita dapat lansaikan hutang yang makin memiskinkan kita. Kita dapat peluang untuk membina kekayaan. Kalau tak ada saving, kita nak hidup bulan-bulan pun susah. Hilang punca pendapatan, kita terpaksa berhutang. Yang kedua, kita kena tambah ilmu tentang kewangan. Jadi, contohnya simpan emas, emas tu tak akan membuatkan kita kaya tanpa ilmu emas. Dan orang kaya ni sebenarnya dia tak suka tarahkan harta dia. Dia tak suka tarah simpanan dia. Contohnya harga emas dah jauh lebih tinggi dia jual. Lepas tu jual, dia berjolisakan. Akhirnya simpanan semakin berkurang. Cara orang kaya, bila dia simpanan dia dah bertambah, dia akan tukar kepada aset yang lebih baik. Dia tukarkan kepada peluang bisnes. Dia tangguhkan kemahuan dia untuk membina kekayaan dulu. Untuk membina kekayaan, dia bermula dengan simpanan. Tak ada simpanan memang takkan kaya. Tak boleh buat simpanan untuk duit, ataupun yang dah boleh simpan untuk duit tu, cukup 3 bulan gaji untuk duit ni, tukar selebihnya untuk emas, kita tukar kepada harta untuk kita lansaikan hutang-hutang kita. Nak dapatkan emas ni dekat tangan, cara yang paling mudah, yang paling murah, boleh menabung serendah 100. Dekat profile saya tu ada step by step.